Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Pagi Kanda cocok boleh? Kau makan sotong tak? Makan? Ekor ni 25 je kan ni. Kalau cocok kita ada 3 ekor. RM10 je. Cakap ni 25 je. Ni Dinda masak betul? Haa. Ni paparuh tu? RM7 lah? Ya. Baik. Kanda bajet berapa? RM100. Dinda main ambil-ambil je boleh? Boleh. You boleh cash, okay? Fish cake. Salmon. Salmon. Fish roll. Ni last tau, hotdog cheese. Hotdog cheese. Ya. Oh, cukup 100. Ya. Kita ada buat yang tofu juga. Yang ni semua, yang tofu? Ya. Bualan RM50. Kanda. Sekarang Dinda buat yang tofu pula, okey? Tofu, hijau, bendi. Dia tak pedas kan? Tak, teruk. Terus buat basah kering. Kering. Fish roll, atau wonton. Tofu seafood. Tofu seafood. Fish cake RM4? 4. RM4. Kita ada telur. Kau RM4 ke? Ya. Ada boros cendawan. Salmon. Yang ni nak buat basah boleh, kering boleh kan? Ya, betul. Ketam juga. Ada ketam. Siap. RM50. Ya, betul. Ikan dia ni ada set potong. Paru. Ada goreng. Sotong. So kita ada udang. Okey kan dia. Last ikan sakar. Tak salad. Salad. Dinda kat sini kalau nak makan kopok je boleh ke? Boleh. Baik, sos Thai. Dinda kalau sos ada boleh minta? Boleh. Okey kan dia. Yang tofu kita dah siap. Ni panas-panas ya Dinda eh? Ya. Dinda tak sup boleh? Boleh. So yang ni dia ada sup dengan kering yang Dinda. Ya, betul. Ni yang tofu kanda RM10. Ni culik-culik kanda RM100. Dinda? Yang tu apa Dinda? Set menu kitchen kita untuk buat open house. Habis semua ni RM1 Dinda? Ni semua RM400. Tapi kalau bajet kanda bawah daripada tu, kita boleh adjust. Kalau bajet kita nak buat open house RM300, KOB akan adjustkan lah. Ya. Kalau habis RM400 macam ni lah contohnya kan. Ya, betul. Semua ni yang akan dapat. Untuk menu boleh custom? Boleh? Kalau dia orang order ni untuk penghantaran, bawah 5 kilo free ke? Ya, betul. Belanja kanda. Ya Dinda? Macam mana makan okey tak? Makan sedap lah Dinda. Ya, nanti kanda datang lagi ya. Baik Dinda, bye-bye Dinda. Bye-bye.